sejahtera. Alright, kita sambung sisi saya dan kita akan buat kisah pasaran semasa sehingga jam 9 sebelum kita melihat, dan kita akan sambung dengan dua topik untuk siri pemberitaan minda pedagang atas talian, dua topik terakhir sebelum kita masuk kepada market lepas ni. Jadi kita mulakan dengan kisah pasaran semasa. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Dagangan online berisiko tinggi, elak penggunaan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Ketahui risiko berkaitan dengan online, dapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas. Sesi ini bertujuan untuk pendidikan dan bukan nasihat pelaburan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sebelum masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi kita sedang melihat kesan daripada satu adalah jangkaan untuk untuk FOMC ada lagi tak? Okey, alamak terpadam. Tak apalah. Ni tadi kita dah bincangkan awal kan. Dan yang kedua adalah perkembangan perang US dan Iran lah, di mana Oman ni negara kat mana? Ni negara seberang Iran. Yang Selat Hormuz ni. Okey, ni Iran kat sini. Ni Oman. Jadi Oman dengan Iran, kalau dia nak bincang apa-apa, dia bincang pasal Selat Hormuz. Itu dia lah. Jadi Oman ni lebih dilihat sebagai lebih menyokong kepada Iran selepas perang ni berlaku. Kalau anda nak tahu dia punya sultan, yang lain-lain ni Syekh, yang Oman ni dia sultan dia. Dan ini lebih berpihak ataupun lebih rapat dengan Iran lah. Dan kalau yang dijangka akan dibincangkan ataupun sedang dibincangkan semasa adalah mengenai pengurusan Selat Hormuz. Dan kalau ini berlaku, basically itu satu yang negatif kepada US. Sebab sebelum perang, Selat ni buka je. Lepas perang, tiba-tiba Selat ni, Iran kata dia yang kawal kan. Tu yang macam mana Trump kata dia menang, saya pun tak faham. Okey. Mulai daripada tu kepada FOMC dijangka mengekalkan kadar ceiling. Mesyuarat bermula hari ini. Besok awal pagi Khamis kita akan ada statement dan juga press conference by Kevin Walsh. Yang market nak tengok adalah adakah ini basically tengah price in whether asset punya balance akan mula dikurangkan ataupun dan juga kepada forward guidance. Tak ada dah forward guidance. Dan kita pun nampak statement FOMC yang lepas amat pendek, bukan macam biasa. Press conference dia pun straightforward. Dia tak bagi apa-apa kat market. Dan yang ketiga adalah mengenai penggunaan data inflasi. Adakah masih melihat kepada PCE ataupun tukar kepada trend mean PCE. Jadi itu tiga lah. Anda boleh tengok malam ni anda akan ada ada Cleveland mana akan keluarkan basically jangkaan untuk data trend mean Dallas ataupun mana hari ni anda boleh tengok nanti. Okey, so dan yang penting dekat chart lah, saya masih menjangkakan untuk indeks akan buat pergerakan ini sebelum jatuh. Sama ada akan break high atau tak break high tak kisah. Saya dah adjust untuk chart di mana kita jangkakan US 500 will do just sama ada dia akan buat ini saja macam ni. Okay, kalau dia break kita akan tandakan sebagai B. Kalau dia tak break, B kat sini. B kat sini. Itu dia lah. Dan ini boleh jadi macam ni. Jatuh ke bawah. Okey. Jadi dan di sini akan berlaku extension lebih. Itu US 500 sama lah. Anda tengok saham-saham utama, anda akan faham kenapa saya lukis macam tu. Ini adalah SPX.
Okey, ini adalah SPX ya. Kita jangkakan. Okay. Ini anda boleh lihat contohnya seperti Nvidia. Okey, ini Nvidia. Nvidia dijangka meneruskan pergerakan ke bawah. Okey. Dan ini dijangka buat pergerakan macam ni. Sebelum naik ke atas. Itu Nvidia. Kita ada reset di sini dan ini dijangka melengkapkan pergerakan ke bawah. Itu Nvidia. Dan di sini dia akan mempunyai jumlah lekuk yang sama. Di mana kita jangkakan S&P 500 akan buat benda ni. Sebelum naik ke atas. Kurang satu lekuk. Tapi tak apa. Ini jangkaan pergerakan ke bawah ni lah. Itu adalah untuk S&P 500. I don't foresee dia akan cuma kat sini. Sebab incomplete sequence untuk Nvidia jauh lagi. Bukan ini saja. Anda boleh tengok kepada Apple. Swiss 20 dah break. Swiss 20 dah break. Ya? Ke atas, ke bawah. Kita ada contoh lain adalah Apple. Yang akan mengeluarkan dia punya laporan perolehan pada hari ini. Ni yang terlukis jelaskan betul pula dia turun ke bawah macam tu. Ini dijangka akan buat pergerakan ini. Dia sebelum naik ke atas. Okay. Jadi kalau ini berlaku, saya akan cari peluang kepada Apple. But Apple ni mahal kalau nak beli. Swiss 20. Indeks dekat ni. Swiss 20. Ni. Ni dah break high. Yap, kita ada Europe punya ni memang sihat. Ini adalah Europe. Sebab Europe punya ni, dia tak berat sangat kepada AI, kepada ni. Syarikat US yang banyak ke sana. Buka Meta, apa semua, apa lain. Microsoft, syarikat-syarikat yang banyak berbelanja kepada ni jadi bukan hanya Swiss 20, ada tengok DAX pun macam tu. DAX 40 pun sama. Ini pun ke atas. Dia tak break, but ke atas. Kita bukan hanya itu. Anda boleh tengok Euro punya ni. Apa satu lagi nama dia? Euro 40. Apa nama dia punya ni? Indeks dia. Euro. Saya tak ingat nama ni. Itu pun ke atas. Basically untuk pasaran saham dekat Eropah, sebab dia tak terdedah, tak banyak pendedahan, bukan tak terdedah, tapi tak banyak pendedahan kepada all this overspending yang dilihat kepada sektor AI. Jadi itu dia. Masalahnya kita tak Euro 50, thank you. Masalahnya anda tak bandingkan Apple to Apple. Swiss 20 dengan US 30 lah, kalau itu blue chip dia nilai dia tak jauh sangat. Faham tak? Tak cun. EU 50. Ni blue chip dia lah. Even dekat ni dia Eropah punya ni yes. Satu pasal Swiss punya ni adalah kepada chef punya tukaran. Hari ini kita ada US dollar chef yang break. Ini pun break. US dollar chef pun break hari ini. Ni break high lagi ke atas. Jadi dengan tukaran ini dilihat sebagai something yang positif kepada ekspor market untuk Switzerland.
untuk orang nak deposit lagi kepada bank dia, contohnya. Syarikat-syarikat dia pun lebih bersifat sebagai defensif. Syarikat pharmaceutical contohnya. Tu yang Switzerland lah. Tapi anda tak bandingkan dia apple to apple, maksudnya composition of the sector lah, dan company dia. Jadi confused tak? Apa yang anda buat adalah anda letakkan regional. Eropah dalam satu kumpulan, nak tak nak dia orang akan satu kumpulan. Lepas tu Wall Street punya indeks satu kumpulan. Wall Street punya indeks terbahagi kepada S&P, under Standard & Poor's, lepas tu under Dow Jones, lepas tu under Russell, lepas tu under Nasdaq, ada 4. Kalau nak dalam, kalau anda betul-betul nak trade indeks, ni saya kongsikan sikit lah. Kalau Wall Street, anda bagikan dia kumpulan macam ni. Ini dia akan ada 4 composition. Yang pertama, kumpulan dia bukan hanya ada S&P 500, dia ada pecahan lagi tau. Tak payah dalam sangat lah. Dia ada S&P, ini under S&P, indeks di bawah Standard & Poor's. Lepas tu anda ada Dow Jones. Dow Jones ada 4. Ni Dow Jones. Ni Dow Jones. Lepas tu kita ada under Nasdaq, kan? Ini nama company yang mengeluarkan indeks tu. Tu dia. Nasdaq pun dia ada lain-lain. Dia ada composite, dia ada 100. Lepas tu anda ada satu lagi last adalah Russell. Ni 4. Itu baru Wall Street. Jadi apa dia? And then anda lihat, kalau nak kaji dia, standard dia adalah anda lihat kepada sektor. Ya, kita akan refer kepada 11 sektor. Itu adalah standard, 11 sektor di S&P. 11 sektor di bawah S&P 500. Lepas tu anda tengoklah, di antara di antara 4 ni ada perbezaan dia tau. Macam S&P 500 dan Nasdaq 100, dia tengok market cap. Untuk Dow Jones, dia tengok, maksudnya berat, berapa percentage movement tu akan gerakkan indeks dia. Macam Dow Jones, dia kepada harga. Nasdaq 2 kali pula. Ini Russell. Ni Russell. Kalau anda nak trade, what you do is, anda tengok 11 sektor ni, dan anda lihat, dia akan ada, contohnya macam Nasdaq, anda tahu dia berat kepada tech kan. Jadi kita akan tengok SLK contohnya. Itu ETF dia, under sektor ni. ETF pun ada banyak, tapi yang biasa orang tengok SLK. Dia akan move lebih kurang macam Nasdaq. Maksud saya macam ni. Ini adalah US 100. Kita ambil NQ lah. NQ. Okay. Dan ini adalah XLP. Dia akan bergerak lebih kurang sama. Nampak high dengan low dia lebih kurang sama. Tapi tak satu-satu. Tak satu-satu. Dia akan lebih kurang sama. Kalau ada lukis ini ke bawah, ini akan ke bawah. Ini kita ada break kan. Contoh. Tengok di sini. Low ini adalah sama dengan low dekat sini. Jadi kalau low ini dah break, low ini akan break. Dan kita punya equal leg adalah di sini. Ini contoh. Kita nak ambil pukul 8.30. Pukul 9 tak jadi pukul 9. Ini akan break. Jadi anda punya equal leg di sini adalah kat sini.
Ni contoh dia lah. Ini akan ke bawah lagi. Swing atau intraday. Kalau tengok kat daily, tengok untuk swing. Kalau tengok dekat H1 ataupun M15 untuk intraday, dia sama je. Boleh dia guna dekat M1 pun sama. Dia sama je. Cumanya kalau kita tengok apa dia? Tengok time frame lah. Sama je. Tapi of course anda mula dengan time frame besar tu, dapatkan lepas tu turun time frame. Kalau ini kita punya bias adalah untuk short. Lepas tu carilah saham apa yang bergerak lebih kurang macam ni. Anda akan tengok contohnya macam carilah apa apa dah under XLK. Antaranya anda boleh tengok apa saham yang sama rupa dengan XLK ni. Ni tak sama. Ni lemah kan. Jadi anda tak jadi tak dalam anda punya buku. Tak dalam watchlist anda. Carilah saham yang lebih kurang sama. Apa lain? Anda tag. Kalau anda nak tahu saham dia, anda pergi kat sini. Itulah guna Finwits. Pergi dekat Finwits ni, tengok under sektor dia. Tengok under sektor dia kan. Apakah syarikat under tag Nvidia dan apa dia Broadcom semua ni lah. Itu under tag. Tengoklah macam Nvidia sama tak? Cari yang chart dia sama. Tu senang kita nak tahu. Jadi kita boleh agakkan pergerakan dia ke bawah dahulu. Ikut yang biru. Faham? Jadi kita akan jangka Nvidia ke bawah lagi. Macam ni, kita jangka akan ikut yang biru ni. Ke bawah lagi. Boleh? Jadi kalau anda swing, anda tunggu untuk buy. Kalau anda trade intraday, anda tunggu untuk short. Tu trading lah. Boleh? Tu cara paling ringkas lah untuk anda trade untuk trade saham. Lepas tu sama juga seperti anda buat yang dekat yang penilaian macam ni. Okey, ni untuk US market. Lepas tu anda akan tengok kepada Europe. Kalau anda minat nak trade Europe, then anda bahagikan dia kepada ikut negara. Dekat Europe, basically dia akan ada tiga jenis ekonomi. Satu ekonomi yang kukuh seperti dekat Germany. Lepas tu ekonomi yang sederhana dan ekonomi yang lemah. Itu dia lah. Boleh? Jadi kalau anda trade indeks, senang dia, kita ikut trend. Jangan trade yang macam Milan, yang dekat Itali, semua tu jangan. Spain okey. Tapi anda boleh lihat seperti contohnya kepada Germany, DAX dan under DAX. DAX pun ada lain-lain, tapi tak apa. Tapi faham, sebab trend dia ke atas untuk pasaran saham. Dan kalau anda nak tengok kepada Asia, lain lagi cara dia. Jenis ekonomi. Tu dia. Europe kepada kekuatan ekonomi. Sebab dia adalah satu blok ekonomi. Ada ekonomi yang kuat, 4 ekonomi yang kuat. Kita ada France, kita ada Germany, kita ada Itali, kita ada Spain kan. Lepas tu ekonomi sederhana, Portugal dan lain-lain. Lepas tu negara Eastern yang ekonomi lebih lemah. Jadi sama juga. Anda tengok apa jenis sektor dia. Apa yang saham dia bergerak tak jauh daripada indeks dia. Jadi anda tahu bila dia bergerak sama dengan indeks, dia basically ikut market. Tapi kalau dia bergerak lain daripada market, dia ada cerita dia. Kita nak cari lagi cerita dia. Macam tu lah. Dan di situlah konsep leading, concurrent dan lagging. Boleh? Kalau anda trade, suka nak trade index, the best is still trading the blue chip. Sebab anda tak banyak tengok saham, contohnya macam
macam anda trade US 30. Itu dia. Sebabnya cuma 30 syarikat. Apa dia untuk EU kan. Banyak orang suka trade EU DEX. DEX okey, DEX 40. Tapi the best is still EU 50. Tapi lebih stable. Indeks tu indeks utama tu sebagai dia punya KPI. Benchmark dia. Jadi kita nak tahulah adakah sektor tu laju ke, bagus ke daripada lain-lain. Jadi kalau contoh kita tahu syarikat-syarikat yang membentuk XLK ni syarikat dengan cap yang besar kan. Kalau dia dah bergerak ke atas, kita ada SPX yang tak gerak lagi. Contohnya mungkin itu boleh berlaku. S&P 500 tak naik lagi, katalah anda nampak di sini ini tiba-tiba naik, anda dapati di sini tiba-tiba kan di sini naik, ni turun dan lepas tu dia naik macam tu, sini pula dia turun, dia naik, dia gagal. Di sini pembetulan, dan kat sini naik lagi. Bukan ni. Sini naik lagi, break. Anda tahu ini dah habis dah. Ini dah buat trend ke atas. Sebab low high, higher low, high high. Anda tahu ni dah habis dah. Jadi ini peluang selepas dia retest balik adalah untuk long. Contohnya. Jumlah lekuk dia akan sama. Untuk short term. Tapi dia akan lepas tu ikut arah yang sama. Sebab itu kalau anda tengok S&P 500 dan Dow Jones, dia tak exactly satu-satu. So kaedah pengiraan dia, ini tak satu-satu. Ini tak satu-satu. Dia tak sama. Tak satu-satu. Ada masanya ini yang buat high dulu contohnya. Di sini ini dah buat high, ini tak buat high. Jadi ini leading. Dow Jones ni leading sebab overvaluation ni orang lebih pilih kepada yang lebih stable bila overvalue kepada blue chip. Itu secara logik ya. Boleh, jangan cuma fikir saya melihat dan menilai berdasarkan apa saya nampak. Jadi kaedah analisa macam tu senang. Kita nak anda boleh nak baca segala-galanya pasal companies, but I would prefer untuk tengok apa yang saya nampak. Faham? Kita boleh katalah lebih berapa puluh tahun ni pulangan tak payah. Saya tak buat macam tu. Hong Kong sebab syarikat dia dulu banyak terdedah kepada real estate. Kita Evergrande tu kan, dan lain-lain syarikat tu. Sebab itulah kita ada pasaran bukan hanya Hong Kong, China pun sama kan, yang lain-lain kan, sama. Macam apa, Hang Seng kan, Hang Seng, ni Hang Seng, kita ada Hang Seng yang lain sikit. Sebabnya kita ada pendedahan kepada real estate dahulu. Tak nak China ekonomi yang lebih terdedah kepada manufacturing. Tu dia punya structure tak sama. Jadi kita kena faham apa base ekonomi dia, apa syarikat yang besar kat sini. Paling senang lah tanya AI, sektor apa dia, lepas tu berapa percentage dia. Kalau macam Jepun lain, Jepun syarikat terbesar dia apa? Jepun, anda boleh tengok, itu cara dia, anda faham ekonomi dia, baru anda faham syarikat besar dia apa, dan apa yang bentuk indeks tu, dan adakah dia dikira berdasarkan market cap ataupun harga. Kebanyakan blue chip adalah berdasarkan harga. Jadi jangan tahu dia je, kena tahu cara mengira dia. S&P 500 dan Dow Jones totally dua kaedah yang berbeza. Satu berdasarkan harga, satu berdasarkan market cap. Tu jaga-jaga sikit. Okay. So, apa yang saya lihat peluang? Saya melihat peluang untuk nak
long dollar apabila ini berlaku, this bounce ya. Kalau anda agresif, ini adalah lekuk 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan selepas tu kita jangkakan akan ada pembetulan ini sebelum ke bawah. Jadi ini sekiranya berlaku adalah sama dengan bull punya bounce. Bull bounce dekat sini. Bull sebelum jatuh balik. Since China ambil Hong Kong, not really Subi. Not really. No, not really. Not really. In fact, tak, sama. Maybe pelaburan luar tu dah kurang lah, sebab British punya tak ada kan. But structure dia sama, sebab economic regional. Economic regional ya. Jadi kita jangkakan gold untuk malam ni akan ke bawah dulu, lepas tu naik sebelum besok turun balik. Itu mungkin ke arah jatuh tu mungkin FOMC lah, tak tahulah. Okay, so dolar ada a bit more kekuatan sebelum dolar melemah, dan maybe lepas FOMC dolar akan kuat balik. Itu dia. Ni yang anda kena study ni. Belajar benda ni. Macam mana bank pusat dan kenapa macam Bank of Canada sistem floor dijalankan, ceiling dijalankan. Kenapa ECB dia bagi loan kepada operation repo dia kepada central bank dan bukan direct kepada bank. Sistem ekonomi, sistem politik dia different. Ini semua lain-lain. Bukan hanya kita kata kadar faedah naik, kadar faedah turun. Siapa yang dapat jawab offhand sekarang kepada saya? Kalau ada dapat jawab offhand, sekarang ni saya bagi tempoh 10 saat. Apakah nama short term interest rate yang dilihat oleh Australia, RBA? Short term interest rate semalaman yang dilihat oleh Australia, apa nama short term interest rate tu? Nama pendek dia. Kalau dapat jawab, saya bagi lifetime. Saya bagi sampai hujung tahun ni akses kepada market mapping. 10 saat mula dari sekarang. 10, 9. Lepas ni kita break ya. 10 kira balik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OCR. Yelah, apa nama dia? Yang bank to bank punya lending tu. Pergi cari jawapan saya bagi lepas ni. Kalau anda tak rajin, malas nak tanya AI. Lepas ni saya je bagi ya. Okey, kita break sekejap. Kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.